Iskandar Ismail lock tangga teratas 74.50% dan jadi spotlight GV12. Krisha raih 56.50% tapi mujur tiada penyingkiran. Penyanyi asal Singapura Iskandar Ismail menampilkan persembahan mantap menerusi lagu Galimar pada saingan minggu ke-8 Gegar Vaganza musim ke-12. Sekaligus menduduki tangga teratas dengan markah 74.50% malam tadi. Di kedudukan kedua pula disandang mendua dengan 72.75% diikuti Nubahan yang mencatat 71.50%, masing-masing membawakan lagu Nesum Dharma dan Cicak. Dalam pada itu, tiga peserta yang berada di kedudukan terendah iaitu Yuri Republic, diikuti Shay dan Krisha. Bagaimanapun Krisha yang hanya mencatat markah 56.50% boleh menarik nafas lega apabila tiada penyingkiran diumumkan pada minggu ini. Berikut adalah kedudukan penuh dan markah keseluruhan peserta minggu ke-8 GV12. Iskandar Ismail memperoleh 74.50%, Mendua 72.75%, Nubahan 71.50%, Freshy 66%, Mel Sakura 65%, Mark Adam 64.75%, Republic Yuri 62.25%, Shay 56.50% dan manakala Krisha 56.50%. Sebanyak 13 bintang berentap dalam Gegar Vaganza musim ini iaitu Nubahan, Mark Adam, Dato' Alan Kang, Krisha, Kori Rahmat Ekamatra, Mel Sakura serta kumpulan Freshy. Dari Indonesia, peserta GV12 diserikan dengan kehadiran Shay, Yuri Republic serta trio Mendua yang membawa warna muzik tersendiri. Singapura pula mewakili oleh Iskandar Ismail manakala Syahid hadir sebagai peserta wildcard musim ini. Ia pastinya menjanjikan sentuhan seni yang unik serta kejutan segar yang bakal mencetus fenomena baru dalam GV-verse. Penganjuran Gegar Vaganza tahun ini masih mengekalkan Datuk Syafina Slamet, Hetty Kos Endang dan Ramli MS sebagai juri tetap. Program dikendalikan oleh dua hos Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad. GV12 bersiaran secara langsung dari MBS Shah Alam 2 November 2025 setiap jam 9 malam dan dipancarkan menerusi Astro Ria saluran 104. Program realiti ini juga boleh disaksikan secara stream on demand di Astro Go dan Suka. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.